tempoh musafir. Berapa tempoh untuk kita jadi musafir? Juga ulama bahas panjang benda ni. Ada yang kata bila kita niat nak duduk di satu tempat tu 3 hari, tak masuk hari masuk dengan hari keluar. So kalau masuk hari masuk dengan hari keluar 5 hari. Ada orang disilap faham. Dia ingat kita bila kita musafir, kita boleh qasar di tempat tu selama 3 hari. Selama 3 hari, lepas tu baru tak boleh qasar. Salah tu. Mazhab Syafi'i tak kata gitu. Mazhab Syafi'i kata satu orang bila dia sampai satu tempat dan dia memang daripada awal dia bercadang dan bertujuan nak duduk tempat tu lebih daripada 3 hari, tak masuk hari masuk dengan hari keluar, maka bila sampai tempat tu tak boleh dah qasar. Dia dah dikira bermukim. Tu mazhab Syafi'i. Adalah dalil dia. Kalau ikut mazhab Hanafi, dia kata boleh selama berbelas hari. Tak silap saya disebut 16 ke 18 gitu. Kerana Nabi pernah salat qasar di Khaybar berbelas hari. Ada yang kata selagi mana dia memang tak nak menetap kat situ, maka dia bolehlah qasar. Saya pegang pendapat ni lah. Sebab Nabi duduk dekat Mekah 15 hari berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, Nabi qasar. Maka bila kita duduk satu tempat, macam saya kan, saya duduk tempat ni, saya duduk JB, saya bukan nak duduk sini. Habis urusan saya balik kan. Katalah kita duduk situ, kita buat umrah kan. Umrah orang nak sembahyang tamam juga sebab nak sembahyang dengan imam kan. Kita tak nak ambil contoh umrah lah, kita pergi Melbourne 9 hari. Kita pergi 9 hari. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh. Sampai Melbourne, duduk je kat rumah yang kita homestay kita nak duduk tu. Habislah salat. Tak bolehlah salat qasar lah sebab 9 hari nak duduk situ. Tapi Nabi pernah salat di Mekah 15 hari. Qasar. Maka kalau kita nak ambil mazhab Imam Bukhari, boleh qasar di Melbourne selama 9 hari. Kerana kita bukan nak menetap kat situ. Kita memang ada urusan. Habis urusan kita balik. Maka sebab tu saya kata hujah tu nampak kuat lah. Mazhab yang kata macam tu dapat kuat. Kecuali kalau memang kita dah sewa rumah kat situ, memang kita nak menetap kat situ, maka masa tu baru dikira sebagai bermukim. Ni kalau kita duduk hotel 2 minggu, qasar. Dah tahu dah duduk hotel, memang tak menetap lama pun. Isterinya ramai kan. Satu perak, satu kedak. Yang tu bila sampai rumah isteri dia terputus lah. Kerana dia dianggap sebagai orang yang bermukim lah bila dia ada keluarga di situ. Kecuali kalau dia tak ada keluarga di situ lah. Macam Nabi orang Mekah asalnya, tapi Nabi tak ada keluarga di situ. Bila Nabi sampai ke Mekah balik, memang Nabi boleh qasar kerana dia dah pindah lah. Kalau kita balik rumah mak kita macam mana? Balik rumah mak. Balik rumah mak sama lah juga. Kita bukan menetap di situ. Kita dah ada rumah kita sendiri. Kita balik rumah mak kita, kita boleh qasar. Boleh? Ya. Bagaimana kalau urusan sesat sebulan Ustaz? Tak apa, qasar. Ibnu Umar pernah salat qasar 2 tahun kat Azerbaijan. Perang. Berdasarkan riwayat dalam kitab Zadul Ma'ad disebut. Tapi saya sebut ni bukanlah satu benda yang kita wajib pegang. Tapi kalau kita macam nak ikut mazhab Syafi'i, silakan, tak ada masalah. Ini masalah ijtihad ni. Masalah ijtihad. Dia kata susah lah Ustaz, saya nak ikut mazhab tu nampak macam ringan sangat. Saya nak pegang yang ihtiyat, saya nak pegang yang lebih berhati-hati. Tak apalah. Peganglah yang berhati-hati tu. Okey, tak ada masalah. Dia duduk situ sebulan kan, dia nak qasar. Kerana dia memang dia nak balik. Dia memang nak balik. Dia tak nak menetap situ lama, sebulan nak qasar. Kalau ikut mazhab yang benar kan, okey, tak ada masalah. Kecuali kalau memang dia dah sewa rumah kat situ, memang nak menetap di situ kan, tak boleh. Dah, okey.